toilet. Thank you, Suzu. Saya telah sampai dalam pukul apa ni? 12 sampai dekat SS 15. Jauh je saya daripada Kajang ke sana ke satu. Effort. Dan saya telah membeli Raja Bakis punya hadiah birthday. Ini 1, ini 2, ini 3. Banyak ya. Ya, kita nak pergi mana hari ni? Kita nak pergi first, kita nak pergi Sang Piramid. Kita nak try bakery yang baru buka tu. Lepas tu nanti pukul 3 kita nak pergi try Shimokita, Hotzilla. Apa lagi? Aku tak ingat dah. Tak apa, Tengok ada apa. Okay, Stay tune. stay tune guys. Nino. Jauh penampak? Jauh penampak? Guys, kita makan pelik-pelik, makan kids punya. Dalam kita ada lebih daripada 5 tempat kita pergi makan. So kita tak boleh makan banyak-banyak. Okay, betul. Okay, stop kan berapa? Okay. Dah dapat kita punya Dah secure. Tapi kenapa sekarang semua kedai bag oren, receipt oren. Memang sekarang trend Sekarang kita pergi Muji nak try dia punya tiramisu tempat ketiga. Nak rasa tiramisu daripada Muji. Before this punya packaging tak macam ni and harga dia dah naik RM2. Ya. Tahu perubahannya. Okay, so saya dah rasa saya akan bagi Zaika pula rasa. Okay. Saya makan tiramisu yang paling sedap saya pernah belilah dekat Grab. Ini saya rasa. Okay, berapa 1/10? Saya suka krim cheese dia sedap. Saya suka 9. 9. Saya sedap. Aku tak suka dia pakai yang Mascarpone ke? Kau tak suka cheese, cream cheese ke mascarpone? Cream cheese. Yang ni bukan mascarpone. Kita rasa. Sama ke tak? Sama. Sejuk. Keras. Okay. Okay guys, so this yang ketiga. Merry Christmas. So, Dia kata yang ni half cake. oh, half cook. Dia tak ke cheese? Cheesecake. Manis ke tak? Biasa. Okay. Betul tak macam cheesecake yang Kat macam Family Mart berkrim ke tu? Yang berkrim tu. Kat Family Mart? Macam tu, tapi dia bagian atas je, bawah tu masak. Oh. Bawah tu dia betul-betul masak. Kau pula rasa.
Satu. Dekat. Gila. Satu lah. Yeay. Cantik dok. Oh, weh. Kau pernah ada ke Fauna? Tu. Satu nak bagus. Taste. Tak sini ambil gambar. Cantik lah. Tolong. Kalau dia ni ada papu telefon 1, 2, 3. Happy birthday Raja Balkis. Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair. 'Cause I ain't going anywhere. No. Dah aplikasi pula guys. This is our tempat yang keempat, Haiti. Zuzu nak try coconut mango blue dragon. Yeah. Mana? Saya dengan kau. Ni stop yang ke-6. Hari ni kita makan makan biru. Berapa? Wow, biru. Biru-biru. Mak kau biru. Macam okey. Hari tu aku balik pukul 7. Jam. Siapa Aku start 3 jam dengan jam. Gila. Baik aku sini. Kita nak try this. Kau suka tak? Tak suka? Suka. Oh, Kau suka tak suka saya? Tak sebab sebab dia kan coconut. Aku tak suka sangat coconut. Faham? Tapi okey kan dia punya blend. Tak macam coconut. Dia punya macam kelak coconut tu pun tak rasa coconut. Oh, tak lah yang tu apa-apa. Mangga tu. Dengan apa tu bawah-bawah tu. Enggak. Kita ada lagi 2 tempat. One Shimokita and satu lagi Hotzilla. Kau nak ke macam mana tu? Hotzilla tu kau nak rasa tak? Kalau nak rasa kita beli satu kongsi. Satu je. Okey. RM9 eh. Ngam. Teruk dah kita. Berapa ni? Tempat yang ke-6 kita nak pergi makan hari ni. Shimokita. Shimokita. Oh. Stop yang ke-6. 6 eh? Hari ni tema dia makan-makan makanan FOMO. Sedap. Sedap ni. Mainnya tak ada beli. Aku suka benda macam ni. Dia juicy. Sedap dah. Oh, dia lagi sedap sebab ada ni. Pernah aku. Mana kau? Hello guys. So ni tempat ke-7 last untuk kita makan hari ni. Lepas tu kita balik. Lepas tu kita balik. Cukup dah. Cukup. Kita nak try Tempat guys. ke-7 hari ni kita dah try. Tadi dah 6 makanan. Ni makanan ke-7. Nak try. Okay. We need to try Hotzilla. Panas. Shimokita tadi 10 eh? Inilah kita punya vlog pada hari ini.
jumpa pada vlog akan datang. Jadi saya akan potong kuku Miji. Ada makanan ke-8 lah. Apa? Miji lah. Kita akan makan Miji. Ya. Dia kecil tu. Main. Amboi. Kau lepas spell kau barang kat situ, Ji? Kau tanya aku, lepas itu kau tak nak barang kan? Turun. Alah, lembutnya kau ni.